warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Hamadi binti Ramli dari kumpulan Tukik. Kami memilih menu iaitu mihun goreng. Bagi sajian minuman pula, kami memilih air tropicana twister. Bagi menambah vitamin, kami memilih pisang. Mengapa kami meletakkan piramid makanan? Kami meletakkan piramid makanan kerana untuk memberi pengetahuan kepada semua supaya pengambilan makanan yang seimbang. Untuk lemak, kamu semua jangan makan terlalu banyak. Manakala untuk menambahkan tenaga, kami memilih karbohidrat kerana ia mengandungi karbohidrat. Karbohidrat membantu memberikan tenaga kepada kita supaya kita dapat melakukan kerja harian. Pula ia mengandungi vitamin. Pisang mengandungi vitamin. Vitamin membantu kita mengekalkan kesihatan badan. Manakala pelawas yang ada di dalam pisang membantu kita daripada sembesit. Mengandungi karbohidrat, mana protein. Kami memilih fishball sebagai sumber Apakah fungsi protein di dalam makanan menu seimbang? Protein guna untuk baiki tisu rosak dan membina tisu-tisu yang baru. Protein adalah untuk memperbaiki tisu-tisu rosak dan membina tisu-tisu baru. Begitu. Bagaimana pula kita kekurangan protein? Kekurangan protein, kita akan menghadapi penyakit kwashiorkor.